larangan warga asing membeli minyak masak polybag 1 kilo. Kita tahu, warga asing dah tak boleh beli minyak masak paket. Orang asing tak boleh beli. Warga asing. Betul kan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 1 hari bulan 3 2026. Kerajaan Malaysia melalui KPDN telah mewartakan larangan penjualan dan pembelian barang kawalan minyak masak bungkusan polybag 1 kg kepada warga asing. Bahagian penguatkuasa KPDN Putrajaya hari ini akan mengedarkan notis larangan ini kepada peniaga-peniaga minyak masak di sekitar Putrajaya. Assalamualaikum. Kak, daripada KPDN, kita nak serah notis larangan jual minyak masak paket kepada warga asing. Tahu kan? Tahu tak? Ada supervisor ke bos bagi tahu warga asing dah tak boleh beli minyak masak paket. Ada. Larangan penjualan. Tiada seorang pun boleh menjual minyak masak dalam bungkusan polybag 1 kg kepada orang yang bukan warga negara Malaysia. Maknanya ni diperketatkan lagi. Maksudnya pasar raya ke, kedai runcit ke, owner dia orang Malaysia kan, yang ada, dia tak boleh jual kepada orang asing. Assalamualaikum. Daripada KPDN, hari ini kita nak serah notis berkaitan apa? Minyak masak Orang asing tak boleh beli. Warga asing, betul kan? Hari ini 1 hari bulan 3. Warga asing tak boleh beli minyak masak paket. Tahu tak? Tahu. Betul tahu. Oh, bos sudah bagi tahulah. Ni tampal. Mana mau tampal? Dinding tu lah tampal atas tu tampal. Assalamualaikum. Salam. Daripada KPDN. Tahu. Tahu. Kita datang buat apa biasa? Cek minyak, Kita nak bagi notis. Boleh. Notis larangan penjualan dan pembelian minyak paket kepada warga asing. Okey. Faham Faham? Oh, maksud dia apa? Tak boleh jual langsung dekat dia orang walaupun sepaket. Betul. Tampal Tampal dekat kaunter atau dekat area mana? Yang senang tengok lah. Yang senang tengok. Baik. Mana-mana je. Okey. Pasal larangan daripada kerajaan Malaysia berkaitan warga asing dah tak boleh beli minyak masak paket. Kita dah wartakan dalam undang-undang. Dalam peraturan kawalan bekalan 1961 ni. Warga asing tak boleh beli minyak paket. Orang Malaysia boleh. Ni tampal lah dekat apa tu? Kat kaunter Warga asing memang tak boleh beli tau. Okey, bye. Okey. Okay, right. So tahu kan hari ni start larangan warga asing membeli minyak masak polybag 1 kilo. Tahu tak? Ini kita nak bagi notis ni. Nanti bagi dekat supervisor. Minta dia tampal kan, tempat yang senang orang tengok lah. Saya wakil kat awak je lah Boleh? Ada bahasa Melayu, ada bahasa orang putih, English. Dah. Cik ni start larangan warga asing tak boleh beli minyak paket. Tahu? Siapa bagi tahu? Manager. Okey. So warga asing tak boleh beli lah kan? Beli. Kalau orang Malaysia pula, kalau dia nak beli minyak paket buat macam ni? Kena ada app. App? App apa? E-kos. Awak kena tengok lah app tu. Lepas kan kena tunjuk. Lepas scan kena tunjuk dekat awak. Kalau dia satu orang boleh beli berapa? 3 paket.